Daniel, saya faham. Bila awak rasa ini je jalan terbaik yang awak ada. Tapi awak kena ingat, bila awak cuba nak bunuh diri tu, semua masalah awak tak akan pernah selesai, Daniel. Saya penat, doktor. Saya rasa semua ni salah saya. Keluarga saya, mereka mati semua disebabkan saya. Saya rasa semua orang benci dengan saya, doktor. Daniel, Saya pun benci dengan diri saya. awak jangan pernah salah, Daniel. Semua berlaku ni bersebab. Ini sebab takdir, Daniel. Bukan sebab salah awak. Awak kena faham. Setiap yang berlaku tu, mesti ada sebab tu, Daniel. Cuma, yelah. Awak ni seorang manusia. Awak pun tinggal seorang saja sekarang. Nak tak nak, awak sendiri yang kena depend pada diri awak sendiri. Masalah ni, saya rasa tak nak awak kena urus sendiri. Bukan dengan cara awak bunuh diri. Daniel, Doktor. terima kasih sebab datang hari ni. Awak tahu kan betapa susahnya kita nak jumpa lagi. Sebenarnya, doktor, saya tak tahu nak mula dari mana, doktor. Tapi makin lama saya penat, doktor. Nak pendam semua kenangan pahit yang berlaku sebelum ni, doktor. Daniel, awak kena tahu, tak semua benda ni mudah. Tak semua benda yang awak lalui senang untuk awak hadam, untuk awak telan pahit tu. Awak datang sini pun dah menunjukkan yang awak dah bersedia dah untuk ke langkah seterusnya. Perasaan rasa kosong. Saya tak tahu nak cakap macam mana dengan perasaan saya sendiri, doktor. Setiap masa benda ni asyik berulang pada kepala saya, doktor. Awak jangan risau, Daniel. Semua benda ada penyelesaian. Dan kadang-kadang tu awak kena perlahan-lahan untuk memahami benda tu. Yelah, benda yang awak lalui ni pun bukan benda yang mudah untuk seorang. Awak pun manusia biasa. Semua orang tak mampu nak hadap apa yang awak hadap. Saya dah cuba, doktor. Saya dah cuba. Tapi saya sendiri, saya takut kalau saya tak kuat untuk hadap benda ni, doktor. Daniel, selagi awak ada keinginan untuk mencuba dan selagi awak ada keinginan untuk berubah, benda tu perlahan-lahan akan membantu awak, Daniel. Awak jangan risau semua benda. Awak tak perlu takut. Lagipun semua yang berlaku mesti ada sebab, kan? Jadi awak kena terus kuat dan tabah hadap semua benda ni. Bukan senang nak jadi awak. Bukan Daniel. Lama tak jumpa dia. Dengan cerita family dia. Tak payahlah cakap macam tu. Bagi dia masa sikit. Aku nak terus hidup. Tapi aku sendiri masih tak tahu nak buat macam mana.
Allah Akbar. Semua memahami dah. Macam mana kau boleh hidup dengan tenang dengan dunia serabut macam ni? Bukan sebab dunia ni serabut, tapi aku tahu aku tak boleh betulkan semuanya. Sebab tu aku pilih tempat ni untuk diam walaupun sekejap. Aku dah lama tak buat benda ni. Sebab tu kadang aku malu nak mula balik. Dia bukan suruh kau datang dengan sempurna, Daniel. Tapi aku percaya dia sedang menunggu kehadiran kau saat ni, Daniel. Okeylah, Daniel. Apa-apa pun, aku nak gerak dulu lah. Aku nak terus hidup. Tapi aku sendiri tak tahu nak buat macam mana. Ayah! Aku dah cuba untuk lupakan, tapi mimpi tu tak pernah hilang. Kejadian malam tu masih hidup dalam kepala aku. Hello? Daniel? Ada apa tu? Doktor, saya takut doktor. Saya rasa saya dah hilang orang semula. Daniel? Awak okey tak ni? Daniel, saya nak awak tenang. Saya nak awak tarik nafas. Saya nak awak tahu yang awak tak keseorangan. Okey, Daniel? Macam ni. Kita jumpa kat tempat biasa. Boleh? Baik doktor. Okey. Saya jumpa awak kat sana, okey? Baik doktor. Assalamualaikum, Daniel. Waalaikumsalam doktor. Pasal awak call tadi tu, awak okey ke ni, Daniel? Saya call doktor tadi sebab saya rasa saya dah makin hilang arah. Masa saya terjun hari itu bukan sebenarnya niat saya sebenarnya doktor untuk bunuh diri. Tapi saya rasa dengan cara tu saya dapat lepaskan semua beban yang saya tanggung selama ini doktor. Daniel, bunuh diri tu bukanlah satu jalan yang betul, Daniel. Awak kena faham, semua benda dalam dunia ada masalah. Tapi awak sendiri yang kena hadap benda tu. Sebab itulah awak ada saya. Dengan bunuh diri ni bukan boleh buat awak tenang, Daniel. Awak kena faham benda tu. Saya penat doktor. Penat sangat nak tanggung semua masalah ni. Saya tengok manusia kat luar sana tu hidup tenang, aman, harmoni je hidup dia. Saya nak juga hidup aman macam orang doktor. Daniel, semua orang nak hidupkan yang aman dulu. Tapi awak kena ingat, awak jangan pernah ada perasaan mati rasa atau apa, Daniel. Mungkin dengan cara awak menghadapi benda itu sendiri, dan awak berjumpa dengan saya, merupakan langkah pertama.
aku tak awak hadap semua benda ni. Okey lah doktor, saya okey tak doktor? Okey lah. Tapi ingat Daniel, bunuh diri tu bukan penyelesaian yang betul pun. Baik doktor. Kau kena faham benda tu. Okey Daniel. Doktor, okey lah doktor. Syukur doktor. Jaga diri awak elok. Apa-apa awak telefon saya. Ini bukan penamat buat aku, tapi sebuah permulaan. Dan daripada itu, aku akan terus belajar untuk hidup. Suatu hari, satu nafas, pada satu masa. Dulu, Daniel datang kepada saya sebagai seorang yang hilang. Bukan sekadar hilang arah, tapi juga hilang harapan. Tapi perlahan-lahan dia belajar bahawa luka tidak semestinya memusnahkan. Kadang-kadang ia mengajar. Hari ini dia masih manusia yang sama, tapi dengan jiwa yang lebih tenang dan hati yang sekali lagi mula percaya pada hidup. Kerana kejatuhan itu bukan bermakna pengakhiran, tapi permulaan bagi sebuah perjalanan dengan satu langkah yang berani.